Bayangkan, berita terkini dulu bukan dari telefon, tapi dari mesin cetak pertama di dunia. Pada zaman Renaissance, seorang lelaki bernama Johann Gutenberg mencipta mesin cetak dengan sistem skru tekan, ciptaan yang mengubah dunia. Walaupun teknologi cetak dah wujud di China dan Korea berabad lebih awal, Gutenberg berada di tempat dan masa yang tepat untuk cipta revolusi ilmu di Eropah. Menariknya, Gutenberg sendiri meninggal dunia miskin pada tahun 1468 sebab waktu tu orang belum lagi gemar beli buku. Tapi ciptaannya hidup, dibawa oleh pencetak Jerman ke Itali, tempat di mana lebih ramai orang tahu membaca dan menulis. Buat pertama kali dalam sejarah, orang ramai boleh tahu berita dari tempat lain dengan cepat, sama ada melalui bahan cetak atau dibacakan dataran bandar oleh pembaca upahan. Dari situ bermulalah era media masa, titik mula dunia maklumat seperti yang kita kenal hari ini. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik. Jumpa lagi!